Pernah tak korang tengok nombor plate kereta dan tertanya huruf depan tu maksudnya apa? Plate yang pertama, plate negeri kenderaan di Malaysia didaftarkan mengikut negeri atau wilayah tertentu. Kod huruf pertama pada nombor plate menunjukkan lokasi pendaftaran kereta tersebut. Pada awalnya, nombor plate di Malaysia bermula dengan A untuk Perak, kerana Perak merupakan negeri pertama yang mempunyai kenderaan di Tanah Melayu. Selepas itu, negeri lain menyusul seperti B untuk Selangor, C untuk Pahang dan D untuk Kelantan. Selepas itu, sistem ini telah ditukar untuk menggunakan huruf yang mewakili negeri secara lebih jelas, contohnya huruf K untuk Kedah dan huruf P untuk Pulau Pinang. Plate yang kedua, plate wilayah persekutuan dan bandar tertentu. Dulu, Kuala Lumpur guna huruf W sebagai kod pendaftaran. Tapi, bila nombor dah habis, sistem baru diperkenalkan dengan V sebagai kod utama untuk wilayah persekutuan. Putrajaya pula menggunakan huruf F sebab ia pusat pentadbiran kerajaan dan layak mendapat kod khas. Labuan sebagai kawasan bebas cukai diberi kod L. Selain itu, ada juga kod plate khas untuk kawasan tertentu seperti KV untuk Langkawi. Plate yang ketiga, plate tentera dan kerajaan. Kalau korang perasan, kenderaan tentera tak guna huruf depan macam plate biasa. Contohnya ZA, ZB dan ZC. Untuk ZZ pula selalunya untuk kenderaan rasmi pegawai tinggi kerajaan. Plate yang keempat, plate istimewa dan VIP. Ada juga nombor plate khas yang digunakan oleh golongan VIP, kerabat diraja dan orang kenamaan. Selain itu, ada juga plate istimewa yang boleh dibidang seperti gold atau VIP. Harga plate ini boleh cecah ratusan ribu hingga jutaan ringgit. Plate yang kelima, plate khas dan korporat. Tak lupa juga ada nombor plate khas yang dikeluarkan untuk organisasi tertentu, antaranya TNB untuk kenderaan milik Tenaga Nasional Berhad, G1M Gagasan 1 Malaysia yang dulu popular dengan kalangan VIP. Nombor plate khas ni selalunya ada keistimewaan tersendiri dan digunakan untuk menunjukkan identiti syarikat atau jabatan tertentu. Sekarang korang dah tahu nombor plate kereta di Malaysia. Lepas ni, kalau nampak plate pelik, jangan bela lagi. Korang pernah tak jumpa nombor plate yang unik atau pelik? Komen kat bawah, jom kita bincang. Jangan lupa like, share and follow untuk lebih banyak info menarik pasal dunia automotif.